Hai semua. Okey, hari ni kita nak borak-borak pasal satu topik yang sangat-sangat penting. Macam mana kita nak hentikan buli dan lagi best, macam mana nak jadi seorang kawan baik atau super kawan. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita fikirkan sesuatu dulu. Cuba kita fahamkan, apa sebenarnya perasaan orang yang kena buli itu? Cuba bayangkan sekejap, kalau ada orang buat sesuatu yang tak baik pada awak, apa yang awak akan rasa? Mesti rasa sedih kan? Atau mungkin awak rasa takut, marah, atau rasa sunyi sangat, macam tak ada siapa pun yang peduli. Perasaan-perasaan ni memang tak best langsung. Dan yang penting, tak ada sesiapa pun yang patut rasa macam tu. Okey, sekarang kita dah faham yang dibuli tu memang menyakitkan hati. Jadi, apa sebenarnya yang kita panggil buli ni? Jom kita kenal pasti jenis-jenisnya. Okey, pertama sekali kita ada buli fizikal. Ini yang paling senang nampak. Contohnya, bila seseorang tu tolak, pukul atau sengaja buat badan kita rasa sakit. Lepas tu, ada pula buli lisan. Yang ni dia guna kata-kata pula. Macam ejek-ejek, panggil nama yang kita tak suka. Walaupun tak kena badan, tapi sakitnya terasa kat dalam hati, kan? Selain tu, ada lagi jenis buli. Contohnya buli sosial. Yang ni berlaku bila ada orang sengaja sisihkan kawan dia, tak bagi main sekali atau sebarkan cerita yang tak betul pasal dia. Dan ada satu lagi yang makin biasa sekarang, buli cyber. Ini bila orang hantar mesej jahat guna telefon atau komen kat internet. Walaupun kita tak nampak siapa yang buat, rasanya tetap sama sakit. Jadi, persoalannya, kalau benda ni jadi kat kita, apa kita patut buat? Jangan risau. Sebenarnya, ada satu formula rahsia yang sangat mudah untuk kita ingat. Nak tahu tak apa dia? Formulanya ialah, ingat 3J. Senang kan? 3J ni macam perisai yang boleh lindungi awak. Jom kita tengok satu persatu. J yang pertama, jangan balas. Saya tahu, bila kita marah, mesti rasa nak lawan balik kan? Tapi, jangan. J yang kedua, jalan pergi. Pusing badan, angkat kepala dan terus tinggalkan tempat tu. Itu menunjukkan yang awak ni kuat, bukan penakut tau. Dan J yang ketiga, yang ini paling-paling penting, jumpa orang dewasa yang awak percaya. Ingat tak J yang ketiga tadi? Jumpa orang dewasa. Kenapa? Sebab awak sebenarnya tak bersendirian dalam hal ni. Awak ada satu pasukan superhero yang sentiasa bersedia untuk tolong awak. Siapa pasukan awak ni? Mestilah ibu bapa awak. Lepas tu, cikgu-cikgu kat sekolah. Kalau awak rasa segan sikit nak cerita kat cikgu, kaunselor sekolah pun sentiasa ada untuk mendengar. Datuk, nenek, malah abang atau kakak pengawal keselamatan pun, mereka semua ni adalah pasukan awak. Ingat tu, mereka semua nak tolong. Dan sekarang, bahagian yang paling best sekali. Awak sendiri pun sebenarnya ada kuasa untuk jadi seorang wira. Ya, awak. Awak ada satu kuasa istimewa yang boleh mengubah segala-galanya. Itulah kuasa super kawan. Macam mana nak jadi super kawan? Senang je. Pertama, kalau nampak ada kawan yang disisihkan atau bersendirian, bantu dia. Ajak dia main sama-sama. Kedua, beri sokongan. Kadang-kadang, bila kita ada di sisi dia sebagai kawan, itu pun dah cukup buat dia rasa selamat. Dan ketiga, jadi berani dan laporkan pada cikgu. Ingat, melaporkan tu bukan nak cari pasal, tapi sebab kita nak tolong kawan kita. Itulah tugas seorang wira sejati. Jadi, ingat ya semua, kuasa sebenar yang ada pada diri awak ialah kebaikan hati. Setiap kali awak berbuat baik, setiap kali awak menolong kawan, awak sedang gunakan kuasa hebat tu. Terima kasih sebab sudi mendengar dan jadi super kawan yang hebat. Awak semua memang awesome.